Sebab itulah hari ini dikatakan bahawa DAP menuntut Anwar melaksanakan reformasi dalam 6 bulan. Atau kan saya kata itu, ada orang kata alah, kau pandai-pandai nak meramal DAP nak keluar lah apalah. Okay, saya baca berita ni tuan-tuan okay. Dan kita conclude sendiri. Jika Perdana Menteri Anwar Ibrahim gagal melaksanakan reformasi, bermakna dalam tempoh 6 bulan akan datang, DAP akan menilai semula peranannya dalam kerajaan, kata Setiausaha Agung Parti Anthony Loke. Okey, kata Anthony Loke. Namun dia menekankan bahawa ini tidak bermakna DAP yang memegang bilangan kursi terbanyak akan menarik sokongan terhadap pentadbiran, sekaligus berisiko mencetuskan kekacauan politik. Kau kata dia akan keluar. Okey, kita dengar dulu kan. Walaupun Loke tidak menyatakan secara khusus, penilaian semula itu mungkin termasuk DAP keluar dari kabinet dan menjadi penyokong kerajaan saja. Baik, saya baca kenyataan Shahrizan, ahli Parlimen Bangi. Walaupun berdepan dengan tuntutan reformasi, Shahrizan yakin PH kekal utuh jika DAP tinggalkan kabinet. Okay. Seorang ahli parlimen parti itu yakin kedudukan kerajaan tetap kukuh dan tidak berdepan dengan risiko runtuh. Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan berkata, jika tuntutan DAP itu tidak dipenuhi dalam tempoh yang diberikan, tindakan yang mungkin diambil oleh parti ialah keluar dari kabinet namun kekal sebagai komponen Pakatan Harapan. So DAP pun dia main politik juga tuan-tuan. Dia kena faham, kita kena pandai main politik dia. So politiknya adalah kita akan tarik sokongan, tetapi sokongan daripada kabinet, bukan sokongan kepada Perdana Menteri. So kita boleh jadi macam apa? Macam bersatu itulah, 6 orang bersatu tu. 6 orang bersatu itu apa dia buat adalah dia tarik, dia menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, tetapi dia tak keluar parti, tapi kena pecat lah lepas tu kan. Tapi dalam kes DAP, semua menteri-menteri dan juga timbalan menteri dan siapa yang duduk dalam kabinet akan meletak jawatan, tetapi mereka kekal menyokong. Kenapa? Kalau mereka tidak menyokong, kerajaan akan tumbang. Dia ada beberapa possibility. Yang pertama, kerajaan akan tumbang. Kerajaan akan tumbang, DAP akan disalahkan sebagai penyebab kepada kerosakan negara. Selama-lamanya namanya akan jadi buruk. Yang kedua, walaupun mereka keluar, PAS boleh dijemput masuk. PAS boleh dijemput masuk tuan-tuan. Saya dah kata rundingan itu ada. PAS boleh dijemput masuk, kerajaan tidak akan tumbang. So kalau itu berlaku, maka ia akan menjadi sisi gelap kepada DAP, kerana akhirnya dia tidak ada ruang lagi untuk masuk bersama dengan Pakatan Harapan dalam the next election. So next election terbaik, macam saya kata semalam, sebenarnya DAP perlu jalan sendiri. DAP perlu jalan sendiri sebenarnya, tanpa memerlukan Pakatan Harapan. Kenapa? Sebab kalau ikut dari satu sudut mengatakan satu sudut dengan suara, satu sudut mengatakan kita katakan bahawa Barisan Nasional tak nak DAP. Barisan Nasional saya masukkan MIC dan juga MCA. MCA ni tak nak DAP. Sebab dia orang tahu kalau dia orang DAP bertanding, banyak kerusi mereka akan ditanding oleh DAP tanpa dia orang. Dia orang akan hanya tinggal sedikit kerusi. On the other hand, kita kena faham pula bahawa ada sebilangan orang Cina tak nampak reformasi itu berlaku, atau bukan Melayu tak nampak reformasi itu berlaku. Mereka tak akan mengundi DAP lagi. Mereka takkan nak mengundi DAP lagi. Jadi DAP akan kehilangan banyak kerusi dalam pilihan raya akan datang kalau DAP tidak seagresif sebagaimana Lim Guan Eng dan juga Lim Kit Siang dahulu. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, kita nak kutuk dia macam mana sekalipun, sekurang-kurangnya mereka agresif dalam memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Anthony Loke tak ada tuan-tuan. Senyap je bunyi ni. Budak baik kan. Saya dengan Anthony Loke ni sama umur. Kami batch 77. Tapi dia jadi macam tu, budak baik kan. Poinnya adalah dalam keadaan tersebut, dalam pertemuan tersebut, DAP sebenarnya lagi higher chances untuk dia jalan sendiri. Kalau sekiranya mereka meniti jalan sendiri, dia tidak ada konflik dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional boleh kata tak apalah, kita gabung dengan PKR dan juga Amanah, Pakatan Harapan PKR Amanah tanpa DAP. So DAP jalan sendiri. Bila dah menang, dah habis pilihan raya, dah DAP pun lawan langgar MIC, langgar MCA, pada masa itu dah ada kerusi pembahagian, katakanlah DAP cukup, dalam pada itu baru kita boleh bentuk kerajaan balik.
That is the best way untuk DAP sebenarnya. Kalau kita faham apa orang kata, sisi sudut yang terbaik strateginya untuk DAP. Sebab kalau sekiranya dia terus bersama MIC MCA, pengundi dia akan kata, kami dulu tolak MIC MCA untuk undi kau. Sekarang ni kau nak bagi laluan dengan MIC MCA, baik supaya kami tak payah undi kau. Tapi ada tak kemungkinan kalau mereka bertembung, sebab MIC MCA merasakan bahawa disebabkan oleh penolakan di Sabah, mereka lebih banyak peluang untuk menang. Sebab itu MIC MCA ugut untuk keluar daripada Barisan Nasional. Kalau sekiranya Barisan Nasional masih lagi bersama dengan DAP, mereka rasa peluang untuk menang tu ada. Kalau sekiranya kaum bukan Melayu tak undi DAP, dia akan undi dia. Kita kena faham satu perkara, bukan Melayu kalau tak undi DAP pun dia tak akan undi MIC MCA. Majoriti mereka tak akan undi MIC MCA. So yang rugi siapa? Pakatan Harapan lah. Yang rugi PKR lah. Yang rugi Amanah lah. Yang mana mixed tu, kalau mixed itu berlaku, yang rugi dia orang. The only way DAP kena keluar, DAP kena jalan sendiri, jalan solo, nampakkan bahawa mereka dah sedar yang kita tak begitu reform sangat, kita kena buat reform lagi keras. So sekarang ini bagi kami peluang kedua. So bila mereka dapat peluang kedua, katakanlah DAP dapat 40 kerusi lagi sekali, kan, ada tak kemungkinan DAP ni, ada tak kemungkinan boleh jadi kerajaan Perdana Menteri ataupun dipanggil? Ada kemungkinan, tuan-tuan. Kalau dia parti paling banyak, kalau dia parti paling banyak, dia boleh membentuk kerajaan. Siapa kata DAP tak boleh jadi Perdana Menteri? Syahrizan tu Melayu, boleh jadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Kan, kalau tak ada syarat pun sebenarnya Perdana Menteri itu Melayu, tidak ada syarat pun. Tapi katakanlah untuk mengelakkan ialah geng-geng yang terpaling ni, katalah DAP menang paling banyak, DAP ni assumption je lah, kan. DAP keluar daripada kepompong di sini, kita tengok semua gabungan BNPH pun tak banyak, MIC MCA tak banyak, PAS PN pun tak banyak, tinggal tengok DAP paling banyak. DAP wajib kena panggil dan menamakan calon Perdana Menteri mereka. So tak mustahil Rara boleh jadi Perdana Menteri, Syahrizan boleh jadi Perdana Menteri, ahli-ahli Parlimen Melayu Islam mereka boleh jadi Perdana Menteri. Tak mustahil, teman-teman. Politik di Malaysia ni jadi menarik. Saya tanya soalan tadi, mampukah PH kekal mampukah PH kekal 80 plus kerusi tanpa Rafizi? 84% kata mampus, hanya 16% kata mampu, dan undian sebanyak 1,700 orang. Okey, sebenarnya tak boleh, tuan-tuan. Saya percaya tidak boleh dilakukan. And that is why dalam keadaan yang ada sekarang ini, saya percaya the only way kita boleh maju ke hadapan ialah dengan kita kembali kepada reform. Dia untuk masa akan datang ni, dia bleak lah. Masa depan tu agak kurang dah agak kurang cerah dah. Nobody will win majority of the votes. Tak ada parti yang akan menang majority. Tapi dia akan jadi ketidakstabilan sekali lagi, macam mana yang berlaku kat Sabah lah. But itulah demokrasi, tuan-tuan.